Assalamualaikum. Hai korang, selamat kembali ke YouTube channel Cik Man Rock TV. Okey, pada episod Jom Sauk Ikan kali ni, Cik Man nak pergi sauk dengan kawan-kawan Hari ni kita nak pergi sauk dengan geng-geng sauk ikan Negeri Kedah Dekat mana kita nak sauk, ikan apa yang kita nak cari, korang tunggu. Tengok video ni sampai habis, okey? Jom. Okay, kita dah sampai ke spot kita. Spot pertama kita. So kita akan start lah aktiviti kita. Ni brother Kai kita, dan ni brother Fizi kita. Sauk baru nak rasmi. Ui, dah beli sauk baru lah. Test time. Dok. Hari ni dia pendek je. Dia tambah batang. Tambah batang tarik lebih panjang. Tak mau terlalu panjang. Terlalu panjang payah nak. Payah nak urut. Kita nak sapu dalam ayam susah. Okay. Okay, sekarang kita ada di tengah-tengah kebun kelapa sawit. Air payah gambut dah. So kita nak tengok lah ikan apa yang menarik kat sini. Kalau korang tengok tu banyak boiling-boiling dah dekat situ. Jom kita try . Nampak tu. Haruan Tak tahulah, tapi nampak lincah juga tu. Haruan ni. Boleh jadi. Kat sini ada bujuk. Karena Lucius. Kata daripada dia duduk casting. Tidak casting bujuk tu. Tak ada haruan. Tepat. Kita jangan sauk tempat ada casting lah. Okay, Fizi akan casting kan. Saya pula akan pasang bubu lah. Kita akan baling bubu kat sana. Kita tengok apa yang ada. Nampak ni, buah kelapa sawit pun banyak kat bawah ni. Okay, mau kita. Sana Lucius. Lepas tu ada seekor ikan loch. Ni nama dia apa? Lepidoscepacis fulsatus. Spesies ikan loch lah. Jangan nak bujuk lah. Dia punya garisan tu lebih kurang macam nak tuman pada. Tak try dengan casting. Jom, kat mana kita nak baling kita punya bubu ni? Ni ya. Buah kelapa sawit dia elok-elok, cantik-cantik. Lalu kita ambil je, kita bubuh terus. Okay guys, banyak kita pilih yang mana yang elok-elok ni, yang okey-okey. Okay, kita rasa cukup tu. Okay, jom kita baling tepi ni. Okay, kita tunggulah. Alright guys,
Okey, geng-geng sauk Kedah kita tengah sibuk untuk sauk ikan dan juga casting. Kali tu dia sangkut situ. Awak baling-baling Baling sangkut. sangkut atas tu. Okey. Dia. So, kita nak cari ikan ke nak cari burung? Okey, yang ni lubut. Ini jenis apa? Jenis moss ke? Bukan Christmas ke apa? Saya tak pasti lah. Ini boleh bor dengan korek? Ya, boleh. Boleh lah? Boleh. Hidup. Oh. Okay, saya pun nak join sauk sekali dengan sahabat kita. Dekat sini ada kawasan yang agak cetek. Kita cari yang agak cetek sikit. Nampak macam anak ke? Oh, nampak urin-urin tu dekat tu kan. Tuan tu tadi anak dia timbul. Ni tu dia naik tang tu. Nampak? Nampak dia naik tu. Tu. Anak dia. Okey. Ni anak-anak bujuk. Okey, anak bujuk eh. Forest snakehead ataupun nama saintifik dia Sana lucius. Nak sepilai. Kita terus kita terus. Ini saintifik dia. Tapi selalu kalau ikan daun kering tu dia nandos tu dia kalau dapat dia kadang kita tak perasan. Dia tak perasan. Saya dia punya bentuk dia pun orang kata memang camouflage eh. Ada Sepilai saja. Sepilai Dewasa. Ni sepilai. Colour dia cantik kan, dia duduk kawasan macam ni. Naik hijau dia. Cantik. Ni nak ambil balik. Kat sini kita bagi. Cuba bawa masuk tu. Betul. Yang ni lah ikan yang kita cari juga. Kenapa dah? SP rasbora. Trigonotigma SP. Ni. Ikan spenda orang panggil. Orang kampung lah. Spesies ni SP rasbora ni dia baru jumpa spesies ni kat Kedah 2019. Dia discover spesies. Sebab kita ingat ikan spenda biasa tapi dia spesies SP, Trigonotigma SP. Kita dah ikan daun kering, Nandos nebulosus. Tu dia kalau kau nampak yang hitam-hitam tu. Tu. Dia punya bentuk seakan-akan ikan cakap kerapu, orang panggil kerapu sungai orang kampung. Cantik. Dia pemangsa lah, pemangsa mini. Sebab dia akan tangkap ikan-ikan kecil. Mini predator.
So ikan ni sangat menarik lah kalau belah. Depa duk syok mengai. Depa target bujuk. Kalau duduk kat dalam ni. Bawah sebab dia kan ambush. Oh ni pokok ayak ni. Spesies karbomba sebenarnya. Merah. Spesies karbomba. So ikan andros tu dia predator, dia akan duduk kat sini, dia akan terapung. Lepas tu dia akan tangkap pemangsa dia. Ni kena, kalau ambil ni karbomba ni kita kena rendam dulu ni. Kena cuci dulu, rendam beberapa hari supaya dia clear pada dia. Macam dia ada minyak-minyak juga ni kalau macam ni. Banyak sampah masyarakat. Sampah yang Ikan nogeri tu kalau dapat kadang dia duduk diam. So, kadang tak perasan mungkin dapat dia. Kena renung lama-lama. tengok betul-betul. Okey, ikan daun kering yang kedua kita. 2 ekor. Kita tekan ni. Okey. Kita biar dapat 2 ekor. Rasa biskut tak dapat lagi. Siapa kena teresap juga. Trigonos 5 typhoon. Rasbora posticolis. Okey, dapat rasanya harlequin. Okey, sini dulu ada. Kita akan try ya. So kat sini sekali. Penat guys. Tak ada. Dapat kepala timah eh. Tak ada. Ikan ni dah ambil, tengok dah kan. Ke apa tu? Tengok apa luch tu. Belum lagi. Ada dapat luch. Oh, menarik. Lepidoschiapasis fructatus. Alright. Kita akan cuba sok buah ni. Yang bestnya tukang plan ajak sok ikan yang tak dapat sekok lagi. Oh. Okey. Jom kita cuba kat sini pula. Asal kita dapat beta iblis. Ada tadi. Bukan ni. Yang tu adalah ikan jerung. Ada tadi. Oh ada. Ada tak? Beta iblis. Iblis kan? Ni dia. Ni bukan spilai. Oi. Dia cantik. Okey, tak apa, kita ambil dulu. Beta iblis ni beta iblis. Mana bekas dah? Forest snakehead. Ikan bujuk ataupun Channa lucius. Akhirnya kita dapat Okey, ini cantik bentuk dia. Bujuk anak bujuk. Okey, kami dah jauh dah dari kita nak patah balik. Saya pun dah kena gigit pacat dah tadi. Aduh, gatai. So kita akan teruskan lagi. Rambut benda berserabai. Anak-anak bujuk ni.
Okay, Kai masih lagi tengok ikan lagi, ikan target lagi kalau ada. Okay, jom kita akan patah balik ke belah sana dan kita try sauk lagi ya. Okay guys, ada hasil? Ya. Nampak ada tadi tu. Besar ni. Jaga anak. Macam dia dapat anak kecil. Anak apa? Anak busuk ni. Tapi aku tu selalu ikut mak dia. Cuma tak tahu mak dia makan ke tak. Ada lepas puasa. Okay, Kai nak ambil ayak. Kita nak letak ikan-ikan yang kita tangkap tadi. Fizi and the gang tengah casting. Saya akan teruskan sauk lah. Sementara Kai ambil ayak. Dan saya pun ada letak bubu saya dekat situ. Nampak dekat dengan Kai tu. Nanti kita tengok lah ikan apa yang mungkin ada. Okay guys. Okay, kita nak tukar ke spot lain. Tapi kita nak ambil bubu kita dulu. Tengok boleh dapat ke tak boleh. Tak dapat lagi kita pergi tempat lain pula. Ada? Tak ada gedik-gedik pun. Tak ada gedik-gedik apa pun. Kok pun tak ada. Oh, nampaknya tak ada yang masuk lagi. Dia busuk-busuk kena tinggal satu malam kak. Kita buat depan ni. Tukar spot ni. Kena patah balik lah, tak kena balik. Dah patut casting. Nampak tu hurin tu. Tu anak haruan. Anak bujuk hitam. Hitam belang. Okey, kita baling kat situ. Kita masuk dalam ni. boleh. Sebab kat sana takut orang nak casting pula. Tok sekali dengan tali. Tak, ilah. Apa ni saya pergi berenang ambil. Boleh. Kita guna kayu kuih-kuih dah. Terbaling sekali dengan tali. Boleh tu, boleh. Okey, ni hasil yang kita dapat sekarang ni ya. Ada ikan bujuk, 2 ekor ikan daun, Lequin rasbora dan juga seluang ekor gunting ni. Apa nama dia tak tahu, plus saya tak erti sebut. Tapi ada yang dah mati ya. Biasa kita kena tukar bekas yang lebih besar sikit ya. Okey guys.